Okay, gaul-gaul dulu dengan tulang dan tauge. Cuba try test. Ini adalah cara betul untuk makan nasi kerabu. Bukan kau cubit sikit-sikit lepas tu makan. Bukan. Dia kena gaul-gaul dulu. Yang ni lagilah. Pakai sudu. Makan dulu dia punya solok. Lepas tu dia daging makan dulu. Lepas tu tinggal nasi biru tu je. Tak, salah. Pak Arab pun ni tahu cara makan dia. Tapi kalau aku tak sukalah nasi kerabu yang kurang dia punya sayur-sayur kerabu tu. Dulu kan kalau aku tengok dua orang ni buat video, trigger macam mana orang makan pizza. Bukan macam orang asal yang buat makan pizza tu macam mana. Jadi aku cakap, alah korang ni oyo lah. Biarlah orang lain nak makan cara masing-masing ha. Tak guys. Tak boleh. Makan macam ni tidak boleh diterima. Tak boleh. Kau kena gaul bagi sebati dulu. Kau nak makan dengan sudu, lepas tu kau makan lah. Okay?